Alhamdulillah, syukur. Kita masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung pengajian kitab Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-19 kalau tak salah. Insya-Allah pada malam ini kita mensyarahkan kitab tauhid bagi kali yang kedua. Sebelum ini kita telah pun mengkhatamkan kitab ilmu dalam 17 kali kuliah. Pada kuliah 2 bulan sebelum ini kita dah masuk muqaddimah kitab tauhid. Kemudian pelajaran kuliah pada bulan yang lepas tertangguh. Pada malam ini insya-Allah sambung syarahan kitab tauhid kali yang kedua. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mula-mula kita nak imbas sedikit perkongsian kita dalam kuliah yang lepas. Cerita tentang tauhid, cerita tentang akidah, cerita tentang usuluddin. Pengenalan kitab tauhid. Di manakah terletaknya kitab tauhid dalam kitab Ihya Ulumuddin ini? Sebagaimana yang kita sedia maklum, kitab Ihya ini terdiri daripada 40 buah kitab di dalam dia. Kitab ilmu adalah kitab yang pertama dan telah kita selesaikan. Kemudian kita masuk kitab yang kedua. Kitab yang kedua itulah yang dinamakan kitab tauhid ataupun nama dia Qawaidul Aqaid. Prinsip-prinsip akidah. Apakah maksud? Maksud ini bahasa kitab-kitab lama. Dalam bahasa sekarang matlamat lah. Apakah matlamat kita belajar kitab tauhid ni? Yang pertama, matlamat kita adalah untuk membetulkan sembahan ataupun membetulkan pengabdian bagi yang belum betul. Tapi bagi orang-orang Islam boleh kata betul semua dah. Sembahan tu dah betul. Yang kedua, selain untuk membetulkan sembahan, kita juga nak menepatkan sembahan. Betul dah. Nak tepatkan sembahan, nak tepatkan pengabdian bagi yang belum tepat. Selama hari ini mungkin tauhid kita sudah betul, akidah sudah betul, sembahan sudah betul, cuma belum tepat. Jadi dengan belajar kitab tauhid ni nak bagi tepatlah. Contohnya kita masuk pertandingan memanah. Setiap kali kita panah tu dia kena pada sasaran yang bulat tu dah. Maksud dia betul lah. Cuma tak tepat. Mungkin markah dia yang hujung-hujung. Pelajaran tauhid, pelajaran usuluddin ni nak bagi panah tepat ke bulatan merah pada papan sasaran tu. Yang ketiga, maksud kita belajar kitab tauhid ni untuk mengelakkan daripada tersalah sembah. Mungkin disangkakan selama hari ini kita menyembah Allah, tetapi rupa-rupanya ada orang dia tersembah selain Allah, yakni dia tersembah makhluk yang dia sangkakan sebagai Allah. Rasa-rasa sembah Allah dah ni, tapi bila dikaji, rupa-rupanya tersembah makhluk yang disangkakan sebagai Allah. Kenapa boleh jadi situasi yang macam itu? Kerana dia tak kenal yang mana satu Allah, yang mana satu bukan Allah, yang mana satu Khalik, yang mana satu makhluk, yang mana satu yang khadim, yang mana satu yang baharu. Dalam kitab-kitab yang lama, kalau seseorang tu dia tak boleh nak kenal, tak boleh nak beza yang mana yang khadim, yang mana yang baharu, dikatakan orang ini dia jahil murakkab. Jadi tak mau tersembah selain daripada Allah. Disangkakan selama hari ini menyembah Allah, tetapi rupa-rupanya menyekutukan Allah. Allah sudah tergabung dengan sesuatu yang lain dan disangkakan sebagai Allah, yakni tersembah makhluk yang bercampur dengan Allah. Macam mana yang dia katakan tersembah makhluk yang bercampur dengan Allah? Contohnya, dia nak sembah Allah, tapi dia tersembah Allah yang tercampur dengan tempat. Macam mana yang kata Allah tercampur dengan tempat, zat Allah tercampur dengan tempat? Kita tanya pada dia,
Allah ni duduk di mana ni? Allah duduk di angkasa lepas ni. Allah duduk di angkasa lepas. Maksudnya Allah sudah terpengaruh dengan tempat. Bila terpengaruh dengan tempat, dia bersekutu dengan tempat, dengan makhluk. Kalau begitu tanggapan dia, maksudnya selama hari ini dia tersembah Allah yang bercampur dengan makhluk. Sedangkan yang kita nak sembah ni yang solid, yang esa, tak terkena pada mana-mana makhluk. Sembah Allah saja. Mungkin juga tersembah Allah yang tercampur dengan ruang. Yang ni pun tak mau. Tersembah Allah yang tercampur dengan langit. Tersembah Allah yang tercampur dengan posisi. Tersembah Allah yang bercampur dengan arah. Kerana zat Allah ni dia tidak terkena tempat ke, ruang ke, langit ke, posisi ke, arah ke, tak kena. Sebelum semua itu ada, zat Allah ni dah ada dah. Jadi mana mungkin dia tiba-tiba berubah, dia tercampur pula dengan makhluk-makhluk tadi. Kerana tempat, ruang, langit, posisi, arah, sempadan, tepi ni adalah makhluk. Jadi zat Allah dengan zat makhluk dia tak boleh tercampur. Oleh sebab itu kita nak sembah Allah sahaja. Allah yang esa. Muka surat sebelah. Selain itu, maksud ataupun tujuan kita belajar kitab Usuluddin ni, kitab Tauhid ni, untuk menyembah Allah yang esa sahaja. Bila kata esa ni, biasanya kita faham satu. Sembah Allah yang satu. Secara umumnya, betul. Memang betul lah tu. Tapi ada perinciannya. Apabila dikatakan sembah Allah yang esa, apa yang esanya tu? Kita pun tak tahu apa benda yang esanya. Yang tahu sembah Allah yang satu lah. Sebenarnya kita kena sembah Allah yang esa. Kita kena esakan Allah ni dari segi af'al, dari segi perlakuan, dari segi pekerjaan. Satu. Yang kedua, kita kena esakan Allah dari segi asma', dari segi nama-nama dia. Yang ketiga, kena esakan Allah dari segi sifat. Dan yang keempat, kena esakan Allah dari segi zat dia. Setelah kita esakan keempat-empat ini, yang itulah yang paling tepat, betul-betul menyembah Allah yang esa. Betul-betul esakan Allah. Seterusnya, kita belajar kitab Usuluddin ni untuk membuatkan segala amal ibadah kita selama hari ini dan juga yang akan datang laku, diterima, bernilai di sisi Allah. Kerana apa? Sekiranya kita tersalah sembah, amalan-amalan kita pun tak dikira. Tapi umum cakap orang-orang Islam ni boleh kata betul dah sembahan. Jadi tak adalah nak kata rugi. Seterusnya, untuk tahu tentang Allah. Kemudian untuk mengenal Allah. Umumnya semua orang Islam ni dah tahu tentang Allah. Tapi yang mengenal Allah, yang mencapai ma'rifah, kenal ni ma'rifah, yang mencapai ma'rifatullah ni kurang. Macamlah orang tanya kita, tahu tak Presiden Rusia siapa? Putin. Oh, tahu. Kamu tahu tak Presiden Rusia? Tahu, bukan sekadar tahu saja, kenal. Lagi hebat, kenal tu dia lagi tinggi makam dia daripada tahu. Bukan sekadar tahu, kenal. Pernah berjumpa, pernah makan sekali, pernah bersembang, kenal dengan dia. Kita dengan Allah macam tu juga. Tidak maulah setakat tahu saja. Dah lulus dah setakat tahu tu. Siapakah Tuhan kita? Allah. Dia tahu dah. Tapi nak kenal, nak sampai makrifah. Tahu tak satu orang jutawan, dia dulu bekas maknya, sekarang ni dah berubah jadi lelaki. Jadi lelaki semula, lelaki elok lah. Oh, tahu? Tapi sekadar tahu, dia tak kenal. Tanya kawan dia pula, tahu tak ni bekas maknya apa ni? Oh, bukan sekadar tahu, bahkan kenal. Oh, lagi hebat, bahkan kenal. Macam dah boleh kenal? Dulu sama-sama zaman maknya sekali. Rupanya sekali maknya. Kan? Jadi kenal dia lebih tinggi daripada tahu. Bukan sekadar untuk tahu Allah, naik ke makam mengenal Allah, dan naik lagi ke makam mencintai Allah. Dan yang terakhirnya, untuk menipiskan hijab-hijab antara kita dengan Allah di dunia ini. Dalam kuliah yang akan datang, insya-Allah kita sentuh satu lagi kitab Imam Al-Ghazali, kitab Mishkat Al-Anwar. Dalam tu dia cerita pasal hijab-hijab ni. Jadi kuliah tu nanti khusus pasal kitab tu saja. Pasal hijab-hijab.
Kerana kita ni di akhirat nanti kita dibalas mengikut pencapaian kita di dunia. Antara kita dengan Allah dia ada hijab. Sebahagian ulama kata sampai 70,000 hijab. Jadi di dunia ni kita duduk pada hijab yang mana? Kalau di dunia ini kita duduk pada hijab yang ke-5,000, akhirat esok kita hijab yang 5,000 tu lah. Kalau kita usaha duduk pada hijab yang ke-2,000, di akhirat esok dibalas dengan hijab yang 2,000. Sebab kita ni dibalas di akhirat berdasarkan apa yang kita capai di dunia. Siapa yang duduk hijab belakang-belakang, hijab yang gelap, hijab yang ke-60,000 tu, akhirat esok dia duduk hijab tu lah. Nikmat-nikmat yang dibalas kepada dia menurut hijab yang dia duduk tu. Jadi hijab-hijab ni dia berkait dengan nikmat di akhirat. Sungguh pun dah masuk dalam syurga. Syurga ni seluas langit dan bumi. Angkasa lepas tu pun kecil lagi banding dengan syurga ni. Disebabkan syurga seluas langit dan bumi, jadi banyak pelusuk-pelusuk nikmat dia dan banyak tingkatan-tingkatan dia. Orang yang hijab dia nipis, dia duduk syurga yang tinggi, dekat sangat dengan Allah. Orang yang hijab dia tebal, dia duduk syurga juga, tapi syurga yang bawah. Orang yang hijab dia sangat tebal, dia duduk dalam neraka. Jadi kita dibalas di akhirat nanti mengikut kita duduk hijab yang mana sekarang. Sekadar itu. Jadi pelajaran tentang hijab ni insya-Allah kuliah akan datang. Apakah maksud tauhid? Yang ni semua sekadar imbas kembali saja. Tauhid ni maksud dia mengesakanlah. Apakah maksud akidah? Akidah ni yakin yang tidak ada keraguan lagi. Kalau orang tu dia ragu-ragu, maksud dia lemah akidah. Apakah maksud i'tiqad? Keyakinan. Apakah maksud usuluddin? Asas agama, dasar-dasar agama. Apakah maksud qawaid? Kaedah-kaedah, prinsip-prinsip, dasar-dasar. Apakah maksud aqaid? Hal-hal yang hati kita membenarkannya dan tenteram dengannya. Apakah maksud qawaid dan aqaid? Ini nama kitab ni. Kaedah-kaedah i'tiqad. Kenapa tauhid dengan akidah ni sangat penting? Jika kita tersalah tauhid, seluruh amalan kita pun tidak dikira. Itu yang kata sangat penting. Jika tidak tepat tauhid, betul-betul dah macam kita kata memanah tadi lah. Dia panah kena dah pada sasaran, tapi tak kena pada yang merah tengah. Jadi dia akan di akhirat nanti ada benda-benda yang dia rugi. Orang lain duduk syurga Firdaus, dia duduk syurga bawah sikit. Sebab di akhirat ni, dalam syurga ni, kalau kita berbeza makam dengan satu orang tu, dia kedudukan dia seolah-olah bintang dengan bumi. Orang yang atas daripada kita, dia beza satu makamnya. No, kita nampak dia macam bintang di langit. Oh, makam dia tu. Beza dia. Bayangkan kalau beza banyak makam. Oh, lagilah. Kadang-kadang ada orang yang dia dalam melagukan Al-Quran, cukup sedap, cukup merdu, cukup indah, tajwid, semua betul lah. Grade A dalam melagukan Quran, tapi malangnya dalam tauhid dia sekadar grade B saja. Jadi keadaan tu tak cantik. Sepatutnya tauhid ni benda paling penting, kena grade A lah. Tak kira lah A1 ke A2 ke A3 ke, tapi nak kena A lah. Ada orang yang dia dalam ilmu menyaring hadis, dia cukup pakar ilmu mustalah hadis, ilmu hadis cukup pakar, grade A. Tapi dalam akidah, dalam tauhid, grade B. Tak cantik lah. Ada orang yang dia kalau bicara ilmu-ilmu tentang sirah Rasulullah SAW, grade A, dia tahu semua sirah-sirah ni. Tapi bila sampai kepada usuluddin tauhid, grade B atau grade C, nampak tak cantik. Ada orang yang dia dalam kerja-kerja kebajikan grade A, banyak jasa-jasa sumbangan, titik peluh dia banyak. Tapi dalam tauhid grade B saja, tak cantik juga. Ada orang yang dia dalam bahasa Arab sangat handal, sangat mahir, sampaikan syair-syair Arab pun dia mahir. Tapi dalam bab akidah grade B, grade C, tak cantik juga. Ada orang yang dia dalam ilmu perbandingan agama dia handal, tahu macam-macam, tapi dalam bab akidah, tauhid kurang, nampak tak cantik. Begitulah seterusnya.
Jadi kita ni mahir dalam bidang apa pun, tauhid kalau boleh nak grade A lah. Tak kira lah grade A5 ke A4 ke, asalkan A. Macam itulah. Tauhid mestilah lebih daripada yang lain-lain. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Dalam kuliah yang lepas juga kita ada bicara tentang Islam, iman dan ihsan. Yang ni 3 tungku agama. Kalau tak ada salah satu, kawah keagamaan kita tak boleh nak diletak, dia akan terbalik. Islam tu fiqh. Fiqh. Iman tu tauhid, usuluddin, akidah. Dan ihsan tu tasawuf, kerohanian. Kena ada 3-3. Kita ada sentuh tentang rukun Islam. Kita tak bacalah semua tu, imbas kembali. Rukun Islam ni 5 perkara. Umumnya rukun Islam ni dia kena bertindak dengan anggota-anggota zahir. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah, anggota zahir. Yang kedua solat 5 kali fardu sehari semalam, anggota zahir. Yang ketiga berpuasa wajib bulan Ramadan, anggota zahir umumnya. 4 mengeluarkan zakat, anggota zahir. 5 menunaikan haji, anggota zahir. Kemudian kita pergi kepada rukun iman. Rukun iman ni dia berkait dengan tindakan-tindakan anggota batin, anggota hati. Ya, rukun Islam tadi dengan anggota zahir umumnya. Rukun iman ni umumnya dengan anggota hati. Ya, kena yakin akan Allah, percaya akan Allah, kena percaya akan malaikat. Ni semua pekerjaan hati. Kena percaya akan kitab, yakin akan Rasul, yakin akan hari kiamat, yakin akan qada dan qadar. Kenapa tahap keyakinan dan tahap keimanan kita ni berbeza-beza? Ada orang dia yakin Allah tapi yakin dia kuat. Ada orang dia yakin malaikat tapi kurang sikit. Ada orang dia yakin hari kiamat tapi kurang banyak. Kenapa ada perbezaan ni? Perbezaan keyakinan ni dia berlaku kerana terdapat perbezaan dalam kita mengenal semua yang di atas. Siapa yang dia kenal Allah banyak, keyakinan dia pun tinggi. Siapa kenal Allah sederhana, keyakinan dia pun sederhana. Siapa yang kenal Allah sikit, keyakinan dia pun sikit. Sama juga hari kiamat. Siapa yang yakin banyak, keyakinan dia kuat. Dia punya amal ibadah pun kuat. Sebab dia kenal banyak. Siapa yang kenal sikit-sikit saja hari kiamat ni, keyakinan dia kurang. Kadang-kadang kita tak tahu pun hari kiamat ni apa. Hari kiamat ni kita ulang balik adalah hari kebangkitan, hari akhirat esok ni. Bukannya hari terbelah bumi, terbelah langit, gunung ganang tercabut. Yang tu hari kehancuran. Kena beza. Hari kiamat ni dah habis hari kehancuran dah. Dah ada bumi yang baru dah. Yang tu hari kiamat. Hari kehancuran yang hari yang terbelah tu. Tapi selalu yang kita faham, hari kiamat ialah hari yang hancur. Yang bukan. Hari kiamat ni hari kebangkitan. Jadi sejauh mana kita kenal 6 perkara ni, sekuat itulah kita punya yakin. Bukan setakat ilmu yakin, dia naik kepada ainul yakin, naik lagi kepada haqqul yakin. Seterusnya, apakah jenis-jenis yakin? Yakin ni ada 2 jenis. Yang pertama yakin wujud. Yang kedua yakin tindakan. Yakin wujud ni boleh kata semua orang pun ada. Kamu percaya tak? Hari pembalasan? Ya, saya percaya. Seberapa kuat kamu percaya? Saya percaya 100%. Semua orang pun percaya. Kamu percaya tak tentang dosa pahala? Saya percaya. Sekuat mana kamu percaya? 100%. Kamu percaya tak tentang qada dan qadar? Saya percaya. Seberapa banyak percaya? 100%. Yang ni yakin wujud. Yakin benda tu ada. Semua orang percaya 100%. Tapi yakin tindakan berbeza-beza. Tak semua orang percaya 100%. Contoh kita tanya satu orang, kamu percaya tak dosa pahala ni? Percaya, 100% percaya. Tapi semayang dia tak cukup. Semayang dia sehari 5 waktu, sepatutnya dia semayang 3 waktu saja. Yakin tindakan dia lemah. Dia tak 100%.
yakin wujud tadi 100%. Yakin tindakan dia lemah. Contoh lagi, kamu percaya tak nanti siapa buat jahat akan masuk dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka? Yakin. Seberapa banyak yakin? 100% yakin. Tapi kita tengok dia masih minum arak. Maksud dia yakin tindakan dia lemah. Yang yakin kewujudan semua orang percaya 100%. Hari kiamat, hari pembalasan, hari kebangkitan, semua orang percaya 100%. Tapi dari segi tindakan, ada orang yang 90%, ada orang yang 50%, ada orang yang 20%. Kalau dalam pelajaran tasawuf, yakin tindakan ni yang dia nak tekan ni. Yang yakin kewujudan semua percaya dah. Yakin tindakan. Nak bagi tingkat. Rukun Islam sudah, rukun iman sudah, rukun ihsan. Dari mana datang rukun ihsan ni? Rukun ihsan ni datang daripada hadis yang sama, yang membicarakan tentang rukun iman, rukun Islam. Di mana ketika Nabi Muhammad SAW, dia duduk dengan para sahabat dia, tiba-tiba datang malaikat Jibril dalam rupa manusia. Dia ajak tiga-tiga perkara ni. Jadi ihsan pun dia sebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Ihsan itu ialah engkau beribadah, yakni berabdi kepada Allah, seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah kita memandang Allah, nampak Allah. Dan jikalau engkau tidak melihat Allah, katakanlah tak sampai ke peringkat itu. Sebab nak sampai kepada peringkat memandang wajah Allah ni, orang-orang tertentu saja, bukan semua. Jadi kebanyakan orang dia bawah lagi. Jikalau engkau tidak sampai melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan kamu. Jadi bila kita tak sampai kepada maqam memandang wajah Allah, kita kena yakin Allah sentiasa nampak kita. Jadi rukun ihsan ni dia ada pilihan. Kenapa macam ada pilihan? Sebab rukun Islam tadi, yang kata mengucap, sembahyang, keluar zakat, haji, puasa, semua orang pun boleh buat, mampu capai. Kemudian rukun iman, 6 perkara. Yang ni semua orang mesti capai. Tapi rukun ihsan, siapa yang tak lalui tarbiyah tasawuf, dia tak boleh sampai ke peringkat memandang wajah Allah. Saat dia tersilap pandang, dia nampak makhluk, dia kata yang ni semua Allah lah ni. Jadi ajaran sesat kan. Bukan semua orang berbakat nak sampai ke situ, jadi Allah bagi pilihan. Sekiranya tak sampai, kita kena duduk maqam yang kedua, yakni kita yakin Allah sentiasa melihat kita. Apakah hubungan antara Islam, iman dan ihsan? Rukun Islam itu ialah fiqh. Rukun iman itu ialah tauhid, usuluddin, akidah. Rukun ihsan itu ialah tasawuf. Biasanya mazhab-mazhab tauhid kita terima. Mazhab-mazhab fiqh pun kita terima. Tapi tentang mazhab-mazhab tasawuf kita kurang nak ambil tahu. Contoh mazhab fiqh. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Abu Laith dan sebagainya. Yang ni rata-rata kita ambil tahu, kita tahu. Mazhab Usuluddin, mazhab Asy'ariyah, mazhab Maturidiyah, ramai orang tahu. Mazhab-mazhab tasawuf, mazhab Hasan Al-Basri, Junaid Al-Baghdadi, Abu Yazid Bustami, Imam Al-Ghazali, Abu Talib Al-Makki, Imam Al-Khushairi. Yang ni jarang-jarang orang bicarakan. Padahal tiga-tiga ni kena. Tambahan pula, dengan ilmu tasawuf ni lah, tarbiyah tasawuf ni dia nak bawa kita ke mana? Dia nak bawa kita bukan sekadar nak jadi satu orang yang Muslim, tapi nak naik jadi satu orang yang mukmin, bahkan nak jadi satu orang yang muhsin. Dia tahap-tahap dia berbeza. Muslim ni orang Islam, ramai. Yang pertengahan orang mukmin, orang beriman, kurang sikit dah. Yang atas lagi orang yang muhsin, orang yang berihsan, lagi sikit. Tarbiyah tasawuf ni daripada kita sekadar jadi orang Muslim, dia nak bawa jadi mukmin. Dah berjaya jadi mukmin, nak bawa kita jadi muhsin pula. Jadi tarbiyah tasawuf ni dia bukan sekadar nak membentuk ikhwanul muslimin bawah. Dia nak membentuk ikhwanul mukminin.
dan seterusnya atas lagi ikhwanul mukhlisin, orang-orang yang mukhlis. Bukan mukhlis, muhsinin, orang-orang yang muhsin. Muslim, mukmin, muhsin. Tarbiyah tasawuf ni juga dia nak bawa kita daripada sekadar beribadah kerana takut akan ancaman Allah. Ni kalau tak semayang ni neraka ni, jadi aku semayang lah. Peringkat bawah. Dia nak bawa kita atas lagi kepada beribadah kerana mengharapkan ganjaran-ganjaran daripada Allah. Ni kalau aku semayang ni akan dapat syurga, dapat nikmat-nikmat, dapat syurga Firdaus, jadi kena semayang lah. Peringkat pertengahan lah. Tasawuf nak bawa atas lagi. Bukan sekadar takutkan ancaman, bukan sekadar cintakan nikmat-nikmat, ganjaran-ganjaran, upah-upah, tapi kepada peringkat mencintai Allah. Sampai peringkat cinta. Bukan sekadar takut, bukan sekadar harap, peringkat cinta. Tasawuf nak bawa sampai ke situ. Dia beribadah kerana Allah tu sendiri. Syurga, neraka ada ke tak ada ke, dia tak kisah. Dia nak semayang. Sampai peringkat itu. Tarbiyah tasawuf juga, dia bukan sekadar nak bawa kita jadi golongan kanan, tapi nak jadikan kita kepada golongan mukharrabin. Pada hari akhir nanti ada 3 golongan kan. Golongan kiri, yang ni golongan tak terpakai lah. Golongan kafir apa semua ni. Golongan yang selamat, golongan kanan. Tapi kalau tarbiyah tasawuf, dia bukan sekadar nak bawa kita jadi golongan kanan, nak bawa kita jadi golongan mukharrabin. Mukharrabin ni takharub ni, dekat, qarib. Macam kawan karib. Kawan ramai, tapi kawan karib kurang. Nak bawa kita jadi golongan mukharrabin. Sampai ke situ. Tarbiyah tasawuf ni, dia tidak sekadar nak bawa kita ni masuk ke dalam syurga, tapi nak bawa masuk kepada syurga yang tertinggi, yakni syurga Firdaus. Tarbiyah tasawuf ni bukan sekadar nak bawa kita kepada tahu Allah, tapi kepada makrifah, kepada kenal. Macam tadi kita sebut, bukan sekadar tahu saja Tuhan kita Allah, tapi kenal Allah. Bukan sekadar kenal, sampai ke peringkat memandang wajah Allah. Sampai setara itu. Tarbiyah tasawuf ni juga, dia nak bawa kita daripada sekadar bermatlamatkan syurga kepada bermatlamatkan Allah tu sendiri. Sebab Allah ni lagi jauh lebih nikmat daripada syurga. Dalam syurga nanti, apabila kita diberi peluang tajalli, memandang zat Allah, masa tu nikmat-nikmat syurga ni terhapus dah. Tak rasa apa dah. Lazat lagi memandang wajah Allah tu. Jadi tarbiyah tasawuf nak bawa kita ke situ. Bermatlamatkan, nak memandang Allah. Allah tu sendiri lagi nikmat. Bukan sekadar bermatlamatkan syurga saja. Jadi tiga-tiga pun kena ada. Fiqh, usuluddin dan tasawuf. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kitab tauhid yang kita nak belajar ni ada pembahagiannya. Ada 4 bahagian. Bahagian pertama, huraian 2 kalimah syahadah. Bahagian kedua, tingkatan-tingkatan i'tiqad. Bahagian ketiga, risalah qudusiyah. Bahagian yang keempat, tentang iman dan Islam. Apakah antara agama-agama di dunia? Macam-macam agama dah kita hurai dulu. Agama Bahai, agama Drus, agama Raelian, agama Nordik, Yunani, Greek, Mesir. Termasuklah agama-agama asli yang ada di Nusantara. Agama-agama apa? Karahingan, agama Sunda Wewitan, agama macam-macam agama lah. Saya sendiri pun tak ingat dah. Macam-macam agama asli yang masing-masing agama tersendiri. Siapakah golongan yang benar dan selamat? Jadi semua orang pun, mana-mana agama pun dia mengaku kamilah golongan yang benar, kamilah golongan yang akan selamat. Kita ada persoalan-persoalan. Yang pertama kita tanya, sejauh mana anda percaya Tuhan ni memang ada, Tuhan memang wujud? Sekiranya dia menjawab, saya yakin Tuhan memang ada, lepas satu halangan, dia mungkin termasuk golongan yang selamat. Tapi kalau dia jawab, saya tak percaya Tuhan ni ada, awal-awal dah tersaring, tak selamat dah ni. Ataupun dia jawab, saya tak pasti dah Tuhan ni ada ke tidak, rasa macam ada, tapi sesekali rasa macam tak ada. Yang ni pun tersaring. Yang selamat tadi yang dia yakin Tuhan mesti ada.
pergi kepada persoalan kedua. Sejauh mana anda percaya bahawa seluruh alam makhluk ini ada pencipta dia, ada tukang buat dia? Kalau dia jawab, saya yakin seluruh alam ini ada pencipta dia, yang ni selamat. Tapi kalau dia jawab, saya tak yakin alam ni ada tukang buat dia, Tuhan memang ada tapi Tuhan dia tak buat alam. Ada fahaman yang macam ini? Kaum-kaum falsafah, Tuhan ada tapi dia sibuk urusan dia saja. Dia tak nak kotorkan tangan dia nak buat alam ke, tak ada. Kalau dia jawab macam tu, tersaring. Ataupun dia jawab, saya tak pastilah alam ni ada pencipta ke tidak, yang tu pun tersaring. Dia jawab yang C tu, saya yakin alam ni ada pencipta, yang tu selamat. Soalan seterusnya, menurut anda, adakah pencipta itu juga mentadbirkan alam ini? Dia percaya dah Tuhan jadikan alam. Adakah Tuhan mentadbirkan alam? Kalau dia jawab, saya yakin Tuhan mentadbirkan alam, selamat. Tapi kalau dia jawab, memang Tuhan mencipta alam tapi Tuhan tidak mentadbir alam. Agama-agama Cina kuno dulu, dia percaya Tuhan ada, tahu ni ada, tapi Tuhan ni tidak terlibat dalam mentadbir alam. Dia masalah di situ pula. Tuhan mencipta asas alam, meletup jadi Big Bang, lepas tu alam ni dia bergerak sendiri, yin yang. Putih lawannya hitam, besar lawannya kecil, baik lawannya buruk, sendiri berlaku. Tuhan tak campur tangan lah. Yang kalau dia jawab macam tu, salah, walaupun dia percaya Tuhan ada. Soalan seterusnya, perlukah pencipta alam ni disembah ataupun dipertuhankan? Sekiranya dia jawab, ya, dia wajib disembah sebagai tanda pengabdian, wajib dipertuhankan, dia jawab macam ni, selamat. Tapi kalau dia jawab, dia tak perlu disembah. Ada agama-agama yang macam ni, dia percaya Tuhan ada, Tuhan menciptakan alam, Tuhan mentadbirkan alam, tapi Tuhan tak perlu disembah. Tuhan urusan dia, kita urusan kita. Macam tu pula, salah. Ataupun dia kata, memang kita kena sembah Tuhan tapi ikut cara sendiri-sendiri sebagai tanda penghargaan. Tak payah ikut mana-mana syariat agama. Siapa rasa nak terima kasih, dia sembahlah macam mana pun. Dia jawab macam ni, salah. Soalan seterusnya, adakah anda percaya kepada kehidupan semula ataupun kebangkitan semula selepas kematian? Kalau dia jawab, saya yakin memang ada kehidupan semula, hari kiamat lah, yang ni selamat. Tapi jika dia jawab, saya tak percaya ada kehidupan semula, ada juga agama-agama dunia yang macam ni. Dia percaya Tuhan ada, Tuhan mencipta, Tuhan mentadbir, tapi selepas kita mati habis. Hari akhirat tak percaya dah. Jadi orang Islam tak boleh macam ni. Orang Islam dia mesti percaya hari akhirat. Sebab dalam hadis, dalam ayat Al-Quran selalu digandingkan. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, ada dan di tengah tu, dia wajib ganding. Tak boleh percaya Allah saja tapi tak percaya hari akhirat. Salah. Ataupun dia kata, saya tak tahulah hari akhirat ni ada ke tak ada. Tak pastilah. Bila tak pasti tu, bukanlah tu. Dia mesti pasti. Soalan terakhir, kalau soalan-soalan yang lain tadi dia jawab betul, selesai. Soalan terakhir, sejauh mana anda percaya akan Al-Quran dan Nabi Muhammad? Kalau dia jawab, saya percaya sepenuhnya Quran dan Nabi Muhammad, selamat, betul, benar. Tapi kalau dia kata, saya tak percaya kedua-duanya, dia Tuhan dia percaya, hari akhirat dia percaya, Tuhan mentadbir alam dia percaya, tapi Al-Quran dengan Nabi Muhammad dia tak percaya. Ada yang menganut agama Hindu dia macam ni, dia tak sembah patung-patung, dia sembah Brahman, dia sembah Brahman. Brahman ni bukan patung-patung, Tuhan betul. Brahman ni mencipta alam, menguruskan alam, ada hari kebangkitan, ada syurga neraka. Tapi dia tak percaya Al-Quran dan Nabi Muhammad. Yang ni pun tak boleh. Ataupun dia jawab, tak pastilah nak percaya ke tak percaya ke Quran dan Nabi Muhammad ni. Yang ni pun kacau. Ataupun dia kata, saya percaya sebahagian saja. Nabi Muhammad, apa yang dia cakap, Quran, apa yang tertulis, saya percaya bahagian-bahagian tertentu saja. Yang ni pun tertolak. Yang sebenarnya dia kena percaya sepenuhnya Al-Quran dan Nabi Muhammad. Kalau soalan-soalan ni dia jawab semua betul, betul lah iman dia tu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bahagian yang terakhir, cerita tentang pluralisme akidah. Sekarang ni
Semakin meriah pula golongan-golongan yang kata agama-agama ni semua sama. Agama sama. Agama Hindu pun betul, agama Buddha pun betul, agama Islam pun betul. Ikut agama masing-masing, lain-lain jalan, matlamat sama. Dia nak plural. Satu lagi jenis plural, nak campur-campur boleh. Nak pakai agama Hindu dalam masa yang sama, nak pakai agama Kristian dalam masa yang sama, nak pakai agama Islam juga boleh. Ini plural. Plural. Jadi nak memaham tentang pluralisme akidah yang kata tertolak ni, saya ambil satu tulisan saya pada tahun 2011. Tapi insya-Allah malam ni masih relevan lagi kita pakai. Yang ni rekaan saja, perbicaraan antara satu orang anak dengan satu orang bapa. Dua bahagian. Bahagian yang pertama, Allah Tuhan kita, kita bertuhankan Allah kah? Jadi anak dia cakap, "Ayah, adakah Tuhan semua umat manusia itu sama?" Agama macam-macam. Jadi Tuhan semua manusia ni sama, betul ke? Jawab bapa dia, "Benar anakku. Tuhan kepada semua umat manusia, Tuhan kepada semua jin, haiwan, malaikat dan seluruh alam makhluk ni sama. Satu je Tuhan dia. Kerana hanya ada satu Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Dia tidak dua, dia tidak tiga, tidak banyak ataupun berbilang-bilang. Dialah yang menciptakan seluruh alam makhluk ini, termasuklah seluruh umat manusia. Tuhan itu ialah Allah." Jadi jawapan bapa dia ni, bila anak dia tanya, "Adakah Tuhan semua umat manusia ni sama?" Samalah. Seterusnya, anak dia tanya lagi, "Jadi Tuhan kepada penganut agama Islam, agama Hindu, Kristian, Buddha, Tao, Yahudi, Zoroaster, Majusi, Sikh, Jaina dan agama-agama lain tu samalah Tuhan dia?" Jawab bapa dia, "Oh, sudah tentu." Anak dia kata, "Adakah ini bermaksud semua agama itu sama dan setara sebab Tuhan dia sama?" Jawab bapa dia, "Tidak sama." Anak dia tanya, "Kenapa macam tu pula ayah? Bukankah tadi ayah kata Tuhan kepada seluruh makhluk ni sama, satu je Tuhan dia?" Jawab bapa dia, "Benar. Tapi kita kena faham, sungguh pun Tuhan kepada semua penganut agama-agama itu sama. Hal ini tidak bermaksud mereka menyembah Tuhan yang sama ataupun bertuhankan Tuhan yang sama." Dia ada beza. Tuhan kepada semua orang Allah, tapi bukan semua orang sembah Allah sebagai Tuhan dia. Dia ada beza situ. Tuhan kepada semua umat manusia ialah Allah, tetapi bukan semua umat manusia bertuhankan Allah. Ada beza. Anak dia tanya, "Macam mana boleh jadi macam tu? Boleh ayah jelaskan lebih lanjut?" Kata bapa dia, "Tuhan kepada semua penganut agama Islam, penganut agama Yahudi, Kristian dan lain-lain ialah Allah, satu je. Tetapi bukan semua mereka menyembah Allah sebagai Tuhan. Ada yang menyembah selain Allah sebagai Tuhan. Maksudnya mereka bertuhankan selain Allah." Contohnya ayah, kata bapa dia, "Contohnya semua orang Tuhannya ialah Allah, tetapi ada orang yang bertuhankan Jesus Christ. Tuhan dia Allah, betul dah, tapi dia bertuhankan Jesus Christ. Ada yang bertuhankan akal, yang ni golongan komunis, golongan etis, golongan mulhid, golongan tidak beragama. Ada yang bertuhankan alam sekitar. Ada yang bertuhankan dewa-dewi, ada yang bertuhankan planet-planet, ada yang bertuhankan syaitan, iblis, Lucifer, ada yang bertuhankan patung-patung dan sebagainya. Bagi kita orang Islam, Tuhan kita sama dengan Tuhan penganut agama lain, iaitu Allah, dan kita sembah Allah sebagai Tuhan. Ringkasnya, kita bertuhankan Allah, iaitu satu-satunya Tuhan, tapi penganut agama lain belum tentu. Memang Tuhan mereka Allah, tapi mereka sembah selain Allah." Kata anak dia, "Barulah saya faham sebenarnya ada perbezaan antara Tuhan kepada dengan bertuhankan. Tuhan kepada seluruh makhluk ialah Allah, tapi bukan semua makhluk bertuhankan Allah. Tuhan kepada kita semua ialah Allah,
Tetapi tidak semua orang bertuhankan Allah. Kata bapa dia, betul, bagus anakku. Sebab anak dia dah faham. Kita ambil satu contoh lagi. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ni dia Nabi kepada siapa? Dia Nabi kepada orang Islam sajakah? Ataupun dia Nabi kepada seluruh alam? Dia Nabi kepada semua umat manusia. Nabi Muhammad Nabi kepada semua umat manusia, tak kira apa agama. Tetapi adakah semua manusia bernabikan dia? Tidaklah. Orang Islam saja yang bernabikan dia. Orang Kristian tolak, orang Yahudi tolak, orang agama Hindu tolak, agama-agama lain tolak. Jadi ada beza. Nabi Muhammad memang Nabi kepada semua orang, tapi bukan semua orang bernabikan dia. Dengan Allah pun macam tu. Allah adalah Tuhan kepada semua orang, tapi bukan semua orang sembah dia sebagai Tuhan. Kata anak dia, ayah, ada orang kata agama-agama ni berbeza, tapi semuanya benar. Semuanya menuju Tuhan, iaitu Allah juga. Walaupun sebut lain-lain. Ada sebut God, ada sebut Eloah, ada sebut Yehovah, ada sebut Brahman, ada sebut Tao, ada sebut Yang Mutlak, ada sebut Adi Parasakti, ada sebut Tua dan lain-lain. Ada banyak jalan tetapi destinasinya tetap sama. Semua jalan betul kerana menuju destinasi yang satu. Jadi kita manusia ni bolehlah pilih mana-mana jalan. Siapa nak jadi Hindu silakan, siapa nak jadi Tao silakan, siapa nak agama Shinto silakan. Sebab semuanya jalan sama. Betul ke? Dia tanya ayah dia macam tu. Jadi bapa dia jawab, anakku, Islam ini ibarat kemuncak Gunung Kinabalu. Jadi nak naik ke Gunung Kinabalu ni ada banyak jalan. Siapa nak naik kot sebelah selatan sila, akan sampai ke puncak Gunung Kinabalu juga selamat. Betul lah. Siapa nak naik ke utara silakan, sampai ke puncak Gunung Kinabalu juga. Siapa nak naik kot selatan, kot timur, barat, barat daya, sila, akan sampai ke puncak dia juga. Yang tu maksud dia ada banyak jalan matlamat sama. Dia dalam agama Islam saja. Tapi katakanlah satu hari Korea Utara dia sudah bagi nuklear dekat kutub utara, menyebabkan ais mencair dan paras air dunia meningkat. Nak tenggelam habislah. Kuala Lumpur ke, Ipoh ke, Taiping semua akan tenggelam. Yang tinggal gunung-gunung saja. Dan yang selamat di Asia Tenggara ni Gunung Kinabalu. Islam lah tu. Katalah satu hari akan berlaku macam tu. Jadi Nabi bagi tahu kamu semua naik ke Gunung Kinabalu sahaja. Ke puncak Gunung Kinabalu. Situlah jalan keselamatan, tempat selamat, yakni agama Islam. Ada orang dia naik Gunung Korbu. Dia kata jalan mana pun betul, dia naik Gunung Korbu. Bila dia naik Gunung Korbu, adakah dia akan sampai ke puncak Kinabalu? Tak akan sampai. Gunung Korbu ni katalah agama Kristian Trinity. Dia kata semua jalan sama sampai juga. Dia panjat Gunung Korbu, tak sampai Gunung Kinabalu. Begitu juga orang lain pula. Aku nak panjat Gunung Tahan lah. Dia panjat Gunung Tahan, tak sampai Gunung Kinabalu, dia akan tenggelam juga. Ada orang dia nak naik Gunung Jerai. Naik Gunung Jerai, sampai tak ke puncak Gunung Kinabalu? Tak sampai. Gunung Jerai pun akan terhapus oleh air juga. Jadi yang kata banyak jalan matlamat satu, yang tu untuk Islam saja. Gunung Kinabalu saja. Naiklah kot jalan mana pun, air daripada kutub utara nanti datang, selamat dia ke puncak dia. Tu maksud dia. Bahagian yang kedua, Tuhan yang disembah samakah? Kata anak dia, muka surat 10. Tapi kan ayah, ada orang kata Tuhan yang disembah oleh penganut agama lain sebenarnya sama dengan Tuhan yang disembah oleh penganut agama Islam, iaitu Allah. Cuma mereka sebut nama dia dengan nama yang lain. Kata bapa dia, hendak tahu sama ke tidak Tuhan yang mereka sembah dengan Tuhan yang kita sembah, kita kena buat senarai semak. Kita senaraikan ciri-ciri Tuhan, ciri-ciri Allah. Kalau ciri-ciri yang mereka sembah tu sama dengan ciri-ciri Allah, memang betul ya lah, mereka sembah Allah. Tapi kalau ciri-ciri itu tak sama, maksud dia mereka sembah selain Allah. Kena tengok ciri-ciri. Kalau ciri-ciri sama, betul, orang yang sama. Kita ambil contoh. Ada dua orang. Tok guru kamu siapa? Oh, tok guru aku adalah Tok Kenali. Tanya orang kedua pula, tok guru kamu siapa? Tok guru aku pun Tok Kenali juga. Macam mana kita seguru tapi tak pernah berjumpa?
Nah, aku tok kenali guru aku. Guru aku tok kenali juga. Kita nak pasti, betulkah mereka ni seguru ataupun tidak? Nak pastikan seguru ataupun tidak, kena buat senarai semak ciri-ciri. Okey? Sekarang orang A kata, aku senaraikan ciri-ciri tok guru aku, tok kenali. Bandingkan dengan ciri-ciri tok guru kamu yang kata tok kenali juga. Tengok sama tak ciri-ciri? Okay, orang A pun dia kata, tok guru aku yang tok kenali tu dia seorang lelaki. Yang B kata, tok guru aku pun lelaki. Okey, sama. Ada sama dah. Yang kedua, tok guru aku yang tok kenali tu dia ni orang Kelantan. B kata, tok guru aku pun orang Kelantan juga. Dah dua dah sama. Yang ketiga, tok guru aku tu, tok kenali tu, dia belajar di Mekah lama. B kata, tok guru aku pun belajar di Mekah juga lama. Boleh jadi tok guru kita sama. Tengok yang keempat. Tok guru aku yang tok kenali tu, dia lahir pada tahun 1868. Yang kawan, tok guru aku lahir 1875. Ada beza satu dah. Okey, dah ada beza. Ada 3 sama, ada beza 1. Cek lagi. Tok guru aku yang tok kenali tu, dia ni anak murid kepada Syekh Ahmad Fatani. Kawan dia kata, tok guru aku pun anak murid Ahmad Fatani juga. Okey, cek lagi. Tok guru aku ni, dia berguru dengan Syekh Ahmad Fatani 22 tahun. Yang B kata, tak sama lah. Sebab tok guru aku, dia berguru 2 tahun saja dengan Syekh Ahmad Fatani. Cek lagi. Tok guru aku, dia balik ke Kelantan, dia buka pondok. Yang B kata, tok guru aku pun sama, balik Kelantan, buka pondok juga. Tok guru aku balik Kelantan, dia buat majalah. Dia ada menulis dalam majalah pengasuh lah, majalah apalah. Tok guru aku pun sama juga. Tok guru aku dulu, masa Syekh Muhammad Abduh, dia nak berdebat dengan Syekh Nabhani. Dia minta Syekh Ahmad Fatani cari satu orang moderator, orang tengah. Syekh Ahmad Fatani, dia ambil tok kenali jadi orang tengah. Kepada perdebatan antara Syekh Muhammad Abduh dengan Syekh Nabhani. Syekh Muhammad Abduh dia test tok kenali. Layakkah jadi orang tengah? Baru nak jadi orang tengah. Nak tahu layak tak layak tok kenali, dia pergi ulang alik selama 7 hari. Dia syarahkan kitab surah Al-Fatihah. 7 hari dia syarahkan surah Al-Fatihah, baru layak jadi moderator. Baru layak jadi orang tengah. 7 hari syarah surah Al-Fatihah. Tok guru aku, tok guru yang tu lah. Jawab B, tok guru aku walaupun nama dia tok kenali, tapi dia tak pernah jadi orang tengah antara perdebatan 2 orang ulama ni. Tok guru aku meninggal tahun 33. Tok guru aku meninggal tahun 25. Jadi berdasarkan ciri-ciri tadi, adakah mereka ni orang yang sama? Mereka bukan orang yang sama, orang yang berlainan. Walaupun dalam aspek tertentu ada sama. Jadi dengan Tuhan pun macam tu juga. Adakah penganut agama lain tu dia sembah Allah juga? Kena tengok ciri-ciri. Jadi anak dia kata, baiklah, kalau begitu biar saya cuba senaraikan ciri-ciri yang berkait dengan Allah. Jadi anak dia kata, zat Allah tidak dapat digambarkan. Jadi kalau satu orang tu agama lain, dia sembah Allah dalam bentuk patung, boleh digambarkan? Bukan. Dia tak sembah Allah lah. Walaupun dia mengaku, dia kata kami pun sembah Tuhan Allah juga. Tapi Allah dia boleh digambarkan. Bila boleh digambarkan, bukan Allah. Sebab zat Allah tidak boleh digambarkan. Hal ini kerana akal fikiran manusia sangat lemah. Dia tak boleh nak capai zat Allah ni macam mana. Jadi tak boleh digambarkan. Kalau orang tu kata, Tuhan kami warna dia sekian-sekian, rupa dia sekian-sekian, maksud dia bukan sembah Allah lah. Sebab Allah dia tidak berwarna. Dan tidak ada rupa macam mana rupa, tak ada. Warna dan rupa ialah makhluk. Allah tak terpengaruh dengan makhluk. Lagi, ciri-ciri Tuhan sebenar iaitu Allah. Kata si anak tadi. Yang pertama, Allah menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, sebelum Allah menciptakan makhluk, yang sudah sedia ada hanyalah dia. Tidak ada suatu apapun sebelumnya. Sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada cerah dan gelap, sebelum ada atas dan bawah, sebelum ada kiri dan kanan, sebelum ada sempadan, Allah dah ada lah. Jadi dia tidak terpengaruh dengan semua tu.
Kalau tiba-tiba kita kata, di manakah Allah? Allah duduk di atas gunung. Allah dah bertempat. Bila bertempat, bukan tu, dia sudah sembah makhluk yang dia sangkakan sebagai Allah. Yang ketiga, Allah Maha mengetahui. Dia sudah sedia tahu segala perkara sejak azali lagi. Sejak sebelum dia ciptakan mana-mana makhluk, dia tahu dah apa akan berlaku. Kita ni syurga ke neraka, dia tahu dah siap-siap. Yang keempat, Allah Maha sempurna. Dia tidak ada walau satu kelemahan. Tak ingat ke, terlupa ke, boleh kalah ke, lemah ke, demam ke, sakit ke, tak ada langsung. Apa sahaja yang ada walau satu kelemahan, bukanlah Allah melainkan makhluk. Jadi kalau orang Kristian kata Jesus itu sebagai Allah, tak kenal lah. Sebab Jesus dia lemah. Dia ada benda-benda yang dia tak tahu. Yang benda jauh dia tak boleh nampak. Sedangkan Allah dia nampak semua. Yang kelima, Allah tidak berfikir. Kerana sifat berfikir ini satu kelemahan. Berfikir ni dia ada masa, dia ada pergerakan. Contoh, kita nak pergi melancong. Kita fikir, aku nak melancong ke mana? Oh, Pulau Pangkor lah. Bila nak pergi? Sekian-sekian hari bulan. Nak pergi naik apa? Dia ada berfikir. Bila berfikir dia maksud dia ada daripada tak tahu, makin tahu, makin tahu, makin tahu. Sedangkan Allah dia tak berfikir. Dia tahu segala-galanya pada azali lagi, tanpa perlu berfikir. Dah tahu keputusan siap-siap. Segala yang berfikir adalah makhluk. Allah dia tak berfikir. Yang keenam, Allah tidak boleh digambarkan kerana dia tidak sama langsung dengan apa-apa gambaran. Jauh sekali untuk dilukis, dipatungkan atau diarcakan. Apa sahaja yang boleh digambarkan bukanlah Allah. Kalau orang Yahudi dia tak gambarkan. Sebab dia menyembah tu Tuhan lah tu. Kalau ikut agama kitab Veda, tak digambarkan. Bila jadi agama Hindu baru digambarkan. Yang ketujuh, Allah tidak ada isteri, tidak ada anak, tidak ada keluarga. Yang ke-8, Allah tidak ada jantina, lelaki ke, perempuan ke, pondan ke, tak ada. Yang ke-9, Allah tidak terpengaruh dengan tempat, dengan ruang, dengan masa, posisi, sempadan, had, batas, tepi, warna, kecerahan, kegelapan, arah, langit ke, bumi ke, dan lain-lain. Sebab sebelum semua itu ada, dia dah ada siap-siap dah. Macam mana nak kata dia ni terpengaruh dengan langit ke, dengan atas, bawah, kiri, kanan? Yang tu semua makhluk. Kalau kita sembah Allah dan kita percaya Allah ada di kanan, ada di kiri, ada di bawah, maksud kita sudah menyekutukan Allah. Tersembah Allah yang bercampur dengan makhluk. Sedangkan kita nak sembah Allah yang esa, yang tak campur langsung dengan makhluk. Yang ke-10, Allah tidak mengalami apa-apa perubahan buat selama-lamanya. Sebagaimana keadaannya sebelum diciptakan makhluk, macam itulah dia dulu, kini, selamanya. Allah dia macam itulah, khadim, tak berubah sikit pun. Bahkan kalau kita kata dulu Allah dah kuat, tapi sekarang dia semakin kuat, semakin kuat pun salah. Bila kita kata Allah semakin kuat, maksud dia dulu dia ada lemah sikit. Padahal Allah dia tak pernah lemah, dia sentiasa terkuat. Dia tak ada semakin kuat ke, kurang kuat ke, tak ada. Sentiasa terkuat. Apa sahaja yang mengalami perubahan adalah bersifat lemah. Jadi Allah dia kebal daripada perubahan. Padahal Allah tidak pernah lemah dan tidak akan lemah walaupun sedetik. Yang ke-11, Allah tidak pernah bersentuh dengan makhluk. Kok dia duduk dalam badan kita ke, duduk tepi kita ke, bersentuh dengan kulit ke, tak. Tetapi dia juga tidak bercerai dengan makhluk, sebab dia mentadbir sendiri makhluk-makhluk dia. Jadi tidak terpisah, tidak bercerai. Akal kita tak akan boleh sampai nak bayang macam mana tidak terpisah, tidak bercerai ni. Tak akan boleh sampai. Yang ke-12, Allah tidak boleh diperintah-perintah dan tidak boleh menerima perintah. Kok-koklah kita nak kata, ya Allah, engkau kalahkan iblis sekarang. Kita mana boleh perintah dia? Kalau Allah boleh diperintah, itu makhluk, bukan Tuhan. Jadi kata bapak dia, Subhanallah, Maha Suci Allah. Dalam usia yang semuda ini, kamu dah boleh cerita benda-benda yang macam ni. Cerita tentang Allah ni, apa yang layak, apa yang tak layak. Jadi ayah ucapkan tahniah. Kata anak dia, Alhamdulillah, syukur, Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih ayah, terima kasih ibu dan guru-guruku. Jadi pelajaran kita setakat itu saja. InsyaAllah dalam kuliah akan datang, sebagaimana yang saya cakap tadi,
Kita sentuh satu lagi kitab Imam Ghazali, kitab Mishkatul Anwar. Dia nak cerita tentang hijab-hijab. Yang sebahagian ulama kata 70,000 hijab antara kita dengan Allah, kita ni duduk di mana? Cerita yang tu. Wallahu alam. Jadi sekarang yang ada salah dan silap, kekurangan, saya mohon banyak-banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.